Apa lagi, aku cancel tegak depan mata dia, aku belah. Ingat kita ni personal driver dia agaknya. Tambang RM4.5 je. Dia nak kita layan dia macam bos. Sorry lah, bye bye. No manners punya passenger macam tu kena ajar macam tu lah. Setuju tak korang? Satu hal tunggu dia habis isap rokok. Dia dah habis isap rokok nanti 1 minit, 2 minit, 3 minit dia masuk dalam kereta aku, dah bau rokok pula kereta aku. Next passenger mesti dah bau punya. Mesti bau punya, dia bau habis punya. Mesti komplain punya. Silap rating aku pun turun kan, dapat 1 star. Set radius aku 2km. Adalah RM14.67. Pergi Jalan Pudu, pick up 8km. Okey, order seterusnya 18km pergi Jalan Permai Puchong. Okey, kita accept lah Bolt untuk order yang kelima ni. Okay. Total dia bayar RM14, RM6 Bolt akan bayar pada kita lah. Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Jeff Grab Vlog episod yang ke-28. Selamat pagi. Dan hari ni hari Isnin, sekitar bulan Disember 2025. Kita nak mulakan kita punya perjalanan Jeff Grab Vlog episod yang ke-28 pada hari ini. Tapi hari ini aku nak cuba menggunakan Bolt pada awalnya. Sebab pada episod yang ke-27 yang lalu, aku menerima 2 order Bolt yang agak tinggi farenya. Satu tu RM26, satu tu sekitar RM24. So total 2 order untuk RM50 pendapatan Bolt pada hari itu. Dicampurkan dengan pendapatan Grab lagi 5 order, aku dapatlah 100 lebih pada episod yang ke-27 hari tu. So episod yang ke-28 hari ni aku nak mulakan dengan Bolt. Kita tengok kalau sendu, kita on Grab balik lah. Aku tak pasti dekat sekitar Bandar Tasik Selatan ni, tempat aku bermula ni, ada tak demand untuk Bolt. Sebab masa yang aku dapat tu dekat area Petaling Jaya ataupun Mont Kiara, memang banyak lah demand order daripada Bolt berbanding dengan Grab. Grab pun banyak, cuma Bolt tu harga dia agak tinggi lah. So hari ni kita mulakan dengan Bolt. Okay, tanpa melengahkan masa, let's go. Jeff Grab Vlog episod 28 bermula sekarang. Seperti biasa, kita akan reset trip A ni untuk total perjalanan keseluruhan pada hari ini, dan trip B untuk setiap order pick up dan drop off. Kita boleh tengok berapa kilometer yang kita jalan dan bandingkan dengan berapa pendapatan yang kita dapat. Okey, kita mulakan dengan Bolt driver. Adakah demand di sekitar Bandar Tasik Selatan ni? Kita cubalah. Alright, ini aku punya dashboard untuk akaun Bolt aku, yang sebelum ni dah lama tak online. Tiba-tiba PSV, dia pun macam Grab juga minta identity check up. Okay, next. Bla 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 bla, to verify your identity, bla 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 bla. I agree. Find a well. Okay, dia suruh cari tempat selfie. Okay, open camera. Allow. Okay, your face fit the frame. Image and no blur. Well, no glasses, headphone and other accessories. My selfie is clear. Kita tengok. Agak lama juga check photo quality ni berbanding dengan Grab. Grab cepat je sekarang, tapi dulu lama juga Grab nak ni. This will take a few second. Masih lagi. Kita try online sekarang. Okay, dah online untuk Bolt. Kita try zoom in, bukan zoom in lah, ni satu kali ganda. Tadi tu zoom out wide screen. Nampak macam tak ada lah, macam sendu jugalah Bolt dekat sini. Nanti kita dah sampai dekat area KL, nanti kita try on balik lah Bolt ni. Bandar Tasik Selatan ni macam tak ada demand. Aku set radius aku 2km. Adalah RM14.67. Pergi Jalan Pudu, pick up 8km. Tak boleh, out of radius. Apa tu dia, out of radius. So aku tak accept lah order ni. RM14. 10km hantar, 8km pick up. Total 18 ke 19km untuk RM14. Aku rasa tak berbaloi.
Kita tunggu order yang seterusnya. Sebab aku dah set 2 km je radius untuk jarak pick up. So di luar daripada tu, kalau aku reject, tak effect aku punya cancellation rate lah. Dia cuma effect kalau radius tu bawah 2 km baru dia effect. Macam sendu tak apa. Bila sampai dekat bandar Kuala Lumpur nanti, kita cuba online kan boat ni. Tapi untuk permulaan episod 28 ni kita pakai Grab lah. Kita cuba kita punya Grab lah. Alright. First kali hari Isnin hari ni, kita kena pastikan kita punya servis semua betul lah. Kita punya servis semua ngam. Kita jangan ni, dia biasanya dia akan automatic on saver apa semua tahu. Okay, dia tak on saver. Kita on turbo lah. Starting ni kita on turbo. Turbo ni maknanya kita tak boleh offline dalam masa setengah jam. Dan kita akan dapat 5% apa? Oh, dia minta juga bro. Okay, verification. Lama juga Okay, up down. So tak detect. Okay, looks good. Okay, aku dah online lah. Okay, up to 5% bonus in 29 minit. So dalam masa 30 minit aku tak boleh offline kalau aku nak dapatkan 5% bonus daripada turbo ni. Biasanya turbo ni dia akan bagi order yang berdekatan dengan kawasan kita lah. Dia tak hantar jauh-jauh. Kalau kita off turbo ni, auto accept, baru dia akan hantar. Okay, order yang pertama dah sampai. Desa Tasik pergi tabung haji Bangi 17.8 km. Tak apalah, kita cubalah. RM16.60 apartment Desa Tasik pergi tabung haji Bangi. Tak apalah, kita ambil lah order yang pertama ni, the first order of the day, secara cash. Tabung haji Bandar Baru Bangi. Okay, tak apa, kita ambil order ni juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jeff Grab Vlog episod yang ke 28 untuk hari ini, hari Isnin 15 Disember 2025. Jarak pick up lebih kurang 2 km daripada sini. Nanti bila dah sampai dekat area Bandar Baru Bangi, nanti kita cuba jugalah kalau ada demand untuk order bulk. Seperti biasa, aku akan bermula di Bandar Tasik Selatan, tempat di mana rumah aku lah. Dipermudahkan perjalanan kita pada hari ini dan dipermurahkanlah rezeki untuk pemandu-pemandu Grab semua. Aku pun mendoakan korang yang juga sebagai full time ataupun part time Grab driver ataupun e-hailing driver, tak kisahlah Grab ataupun Bolt ataupun InDrive, Maxim, AirAsia Ride dan sebagainya. Semoga dipermudahkan perjalanan korang dan dipermurahkan rezeki. Aku doakan semoga korang berhati-hati memandu dan sampai ke destinasi, tempat pick up dan tempat drop off dengan selamat dan jayanya. Masih lagi di sekitar low cost apartment Bandar Tasik Selatan. Oh, tak boleh keluar ikut kiri ni, tutup sebab dia nak buat apa, bonggit tu untuk laluan motosikal kot yang baru. Kita terpaksa keluar guna entrance hadapan. Okay, kita jumpa lagi dekat tempat drop off nanti di Tabung Haji Bandar Baru Bangi. See you later. Jeff Grab Vlog episode 28. Kita telah menghampiri tempat pick up kita dekat apartment Desa Tasik Blok 2, sekitar Bandar Tasik Selatan ni jugalah. Desa Tasik, Bandar Tasik Selatan, Sungai Besi, Tasik Hike, semuanya bersempadan lah dalam kawasan Sungai Besi ni. Jalan ni one way.
Blok 2, apartmen Desa Tasik. Bangunan yang warna-warni tu, depan tu, bangunan yang warna-warni. Okay, seperti biasa aku akan spray aku punya Febreze sebelum pick up passenger ni, supaya tiada bau-bauan yang tidak diingini. Kita spray satu dust cukup. Okay, kita jumpa kat tempat drop off Tabung Haji Bandar Baru Pangi sebentar lagi dalam Jeff Grab vlog episod yang ke-28. See you later. Okay, selesai drop off order yang pertama kita untuk hari ini. Total perjalanan kita pick up campur drop off 18.8 km daripada Bandar Tasik Selatan ke Tabung Haji Bandar Baru Bangi ni. So total kita collect RM22.85 lah, termasuk tol dekat base raya tadi RM1.85. So bersih kita cuma dapat RM16.60 sahaja untuk order yang pertama, the first order of the day. Okay, kita jumpa lagi pada order yang kedua. Dia bayar cash tadi Cik Syifa tadi tu, dia bagi RM23 lah. Keep the change beberapa sen. Aku nak bagi balance, dia kata tak payah. Semoga dipermurahkan rezeki mereka dan aku. Mereka masa aku tu dia berdua lah tadi, Cik Syifa tu. Okey, kita jumpa lagi pada order yang kedua sebentar lagi, InsyaAllah, dalam Jeff Grab vlog episod yang ke-28 pada kali ini. See you later. Kita teruskan dengan pencarian order yang kedua dengan Bolt. Aku online kan Bolt. Kita tengok dekat area Bandar Baru Bangi ni ada tak ping daripada Bolt. Kalau tak ada, kita on Grab balik lah. Kita sekadar mencuba. Sekarang kita berada di Bandar Baru Bangi selepas drop off order Grab yang pertama tadi dekat Tabung Haji Bandar Baru Bangi ni. Ada tak ping di Bandar Baru Bangi untuk Bolt? Macam kesunyian, Bolt ni hanya popular dekat bandar KL je lah aku rasa. Bandar KL memang ngam dia punya fare. So kita offline kan Bolt dulu. Kita check dekat apps driver ni, apps passenger. Kita tengok ada high fare tak. Hujan ni tadi ni. Okay, kita try pilih mana-mana satu destinasi KL lah, Jalan Sri Hartamas ni. Berapa fare daripada sini kalau guna apps passenger? RM36. Tak ada tanda anak panah merah ke atas, bermakna bukan high fare lah. Walaupun hujan tadi, tak ada high fare. Okay, ni total kita punya income setakat satu order setengah jam, RM16.60 daripada apartmen Desa Tasik Blok 2 sampai Tabung Haji Bandar Baru Bangi ni lah. Okay, kita teruskan dengan Grab lah. Kita online. Adakah masuk order seterusnya? Ataupun kita offkan turbo ni. Okay, kita offkan turbo lah. Offkan turbo, kita tengok kita punya location to avoid. Okay. Alright, ada tak order? Searching for bookings for number 2 for Jeff Grab vlog episode 28 today. Searching for booking. Masih sunyi di Bandar Baru Bangi ni. Takkan tak ada order langsung untuk Grab. Okay, kalau ada nanti aku akan update lagi lah video ni. Kita jumpa lagi pada order kedua yang sebenar sebentar lagi. Okay, masuk order yang kedua. My AG Services Section 9 hantar pergi The Mind Shopping Center RM11.20. Boleh lah, kita keluar lah daripada Bandar Baru Bangi ni. RM11.20 daripada My AG Service Berhad The Mind Shopping Mall Grab Pay. Alright, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita reset kita punya trip A tadi dah 0.5 km. So kita boleh tahu berapa total jarak pick up dan drop off dari Bandar Baru Bangi ni ke The Mind Shopping Center. Masih lagi di Keep Mall. Sebelah kanan aku ni ialah Keep Mall Bandar Baru Bangi. Kita sekarang berada di Bangi. Wah, cantik lah Tesla Model 3 tu. Geram pula aku. Aku cita-cita juga nak beli Tesla Model 3 tu. Aku tunjuk tu Tesla Model 3 tu dekat sebelum traffic light tu, warna putih. Smart Boleh zoom tak? Oh, itu dia. Traffic light pun dah hijau dah.
Tesla Model 3 akan datang. Aku akan dapatkan sebiji. Tunggulah aku punya content creator ni dapat income yang dekat Facebook ataupun dekat YouTube ni. YouTube ni tak mau naik lah aku punya video. Okay, ni yang bertanya aku pakai phone holder apa lah. Phone ni lah yang aku guna untuk letak aku punya kamera ni. Dia sangat mantap. Korang boleh klik dekat description YouTube content aku ni. Dekat description tu ada link, korang boleh klik lah, beli terus aku punya phone holder, sama ada yang untuk hold telefon kamera ni ataupun yang ni. Korang boleh check lah, klik, lepas tu korang pilih lah kau nak jenis phone holder yang macam mana. Ada banyak pilihan dekat situ. Murah je, tak silap aku. Yang aku beli dulu ni bawah RM5. Tapi sekarang tak tahulah berapa harga kan. Tapi sangat mantap lah. Sangat mantap dan kukuh untuk korang kalau nak buat konten POV macam ni lah, as Grab driver. Korang tak perlu pegang kamera. Nampak dua tangan aku ni. Kita boleh fokus memandu dan mencari order untuk part-time driver seperti aku. Dah lama juga aku tak masuk area Bandar Baru Bangi ni. Hari ni terpaksa masuk juga sebab dapat order pertama tadi daripada kawasan rumah aku tu, hantar ke Bandar Baru Bangi ni. Banyak traffic light lah tapi. Okay, jumpa lagi pada drop off point dekat The Mines untuk order yang kedua Jeff Grab Vlog episod yang ke-28 pada kali ini. See you later. Selesai drop off order yang kedua. Total 15.2 km jarak pick up dengan drop off. Kita reset trip B 15.2 km. So total kita dapat RM11.20. RM11.20 untuk order yang ke-2 of the day Jeff Grab Vlog episod 28. Okay, kita jumpa lagi pada order yang ketiga sebentar lagi. Bye for now. Okay, order yang seterusnya saman besar pergi 7E Taman Serdang Perdana RM8.30. Okay, Taman Sungai Besi Indah, hantar pergi 7E Taman Serdang Perdana. Okay, let's go. Pick up 730 meter. Okay, kita terus pick up order yang ketiga untuk hari ini, untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke-28. Ini macam boleh je jalan sini. Oh, tak boleh sebab dia no entry. Sebab dia one way, kita tak boleh. Kena pusing juga jauh. Kita berada di area The Mines The Mines sebab drop off order yang ke-2 tadi. Okay, seperti biasa kita akan spray Febreze selepas drop off. Ini bukan nak promo dapat commission ke apa sebab ini yang ada. Kalau ada brand yang lagi murah kita try lah untuk spray pewangi yang lebih murah setiap kali kita drop off passenger, supaya passenger yang seterusnya tidaklah berasa bau-bauan yang tidak diingini. Right. Kita dah hampir sampai ke destinasi tempat pick up kita. Okay, kita dah sampai. Mana passengernya? Tak nampak pun nombor. Okay, kita tunggu passenger kita sampai.
Dalam map dah ada dah. Tak ada, belakang pun tak ada. Okey, kita jumpa tempat drop off nanti. Selesai drop off order yang ketiga. Total 5.3 km. Jarak pick up dengan drop off. Dia bayar tadi RM11 cash. Bersih kita dapat RM8.30. Okey, kita jumpa lagi pada order yang keempat sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-28. See you later. RM4 order yang keempat. Pergi The Mines lagi 2 km jarak pick up. Kita tak ambil lah order yang keempat ni. Kita tak ambil order yang keempat ni. Oh, dia pause Dia effect cancellation rate ke? Padahal dia tanya accept ke tak accept. Aku tak accept lah. Aku tak buat apa-apa pun. Oh, effect juga cancellation rate dia tulis tadi. Your cancellation rate is affected. Padahal dia bagi pilihan untuk accept ke tak. Ni pergi Taman Gembira RM9.80. Pick up 0.3 km. Okey, ni kita ambil RM9.80. Pick up dalam 300 meter je. Alright, order yang keempat, South City Apartment Block A. Let's go. 330 meter. Let's go. Kita pick up order yang ke empat of the day untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke 28 pada kali ini. Kita masih berada di sekitar Serdang. Kita kena U-turn ni. Kita kena U-turn. Okay, sekejap. Alright, depan tu ialah South City. Meter map ni tak update lah. Map ni tak update lah. Lambat update. Kat mana ni apartment ni? Rasa ke U-turn ada kat dalam ni lah. Kat dalam ni lah. Tak biasa sangat area sini. Come on, update maps. Jalan SP. Bukan juga. Map ni tak update. Kita buka ni lah, Waze lah. Buka Waze lah. Okay, Waze dia cepat sikit dia punya ni. Sebab kawasan yang aku tak pernah. Oh, betul lah tadi. Keluar balik jalan besar tadi. Macam mana map Grab tunjuk 300 meter ke? Turn right to Jalan Serdang Perdana. In 100 meters, turn right.
betul lah dekat sebelah sini je. Oh, sebab tak boleh masuk kot jalan tu. Turn right, then turn left. Turn left. Kat depan ni je. So aku kena masuk dalam aku kena masuk dekat dalam shopping mall ni. Kita jalan je lah. Blok A depan tu je. Aku rasa tu yang baju biru tu. Tu yang baju biru tu. Tak apalah, kita pusing lah. Memang tak boleh masuk. Main ni je laluan dia. Low balance pula. Senggo aku ni low balance pula. Kita pakai Visa. Okey. Barulah hijau. Kita kena pusing keliling ni. Keliling South City Plaza ni. Kena pusing keliling. Okay, kita jumpa dekat tempat drop off nanti, dekat Taman Gembira. See you later. Selesai drop off order yang keempat. Total 10.5 km, 10.5 km dari pick up ke drop off. Kita collect RM14.85. Dia bayar RM15 cash. Bersih kita dapat RM9.80 sahaja. Okay, kita jumpa lagi pada order yang kelima sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episode 28. See you later. Setakat ni kita dah jalan sejauh 50.5 km. Nampak ni, trip A 50.5 km. Untuk 4 order kita dah dapat RM45.90 untuk 50.5 km punya trip. So order yang pertama tadi pukul 10.48 pagi. Sekarang dah pukul 12.45 pagi. 10.45, 11.45, 12.45, 2 jam. Genap 2 jam kita dah kumpul RM45.90 sahaja. Okay, view breakdown, earning details, pick up fare RM6.60, trip fare RM39.30, your net earnings RM45.90. Tol ni tak kira lah, tol memang passenger yang bayar. RM45.90 dalam masa 2 jam untuk 50.5 km perjalanan. Jumpa lagi pada order yang kelima sebentar lagi. Jeff Grab Vlog episode 28. Okey, order seterusnya 18 km pergi Jalan Permai Puchong. Okey, kita accept lah Bolt untuk order yang kelima ni. Okey, let's go. Akhirnya dapat juga order daripada Bolt. Kita ambil lah, kita tengok next order nanti dia akan bagi tak order lagi untuk Bolt. Pick up dalam 2 km. Okay, let's go. Let's go. Order yang kelima daripada Bolt. Turn right to Jalan 6/127A. 2 kilometer. In 200 meters, turn right to Jalan Senang Ria.
Turn right to Jalan Senang Ria. Okay. In 300 meters, turn left to Jalan Gembira. Okay, kita jumpa lagi selepas drop off nanti dekat area Jalan Puchong nanti untuk order bolt yang pertama untuk hari ni dan order keseluruhan yang ke-5 untuk Jeff Grab Vlog episod Turn left to 28. Jalan Gembira. See you later. Selesai drop off order yang ke-5, 17.8 km total pick up dengan drop off. Ni order bolt yang pertama ni. Okey, order bolt yang pertama. Total dia bayar RM14, RM6 bolt akan bayar pada kita lah. Total patutnya dia kena bayar RM14, dia bagi RM50 ni. So dia kata pulang balik ada RM35 lah, RM1 tu tips lah. Okay, confirm price. Alright. Selesai order yang ke-5 untuk hari ni dan order bolt yang pertama of the day untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke-28. Right, aku dah pausekan kita punya job ni. Kita nak tengok total berapa kita dapat hari ni. Cari tempat yang selamat sikit untuk kita berhenti. Alright. So macam mana kita nak tengok ni. Untuk bolt, total earning kita hari ini ialah RM16.67. RM16.67 total earning untuk hari ni. Manakala Grab driver tadi kita dah jalan 4 trip, RM45.90 campur RM16. Berapa lah, korang kira lah sendiri, 14 campur RM16. Okay, total perjalanan kita setakat ni dah 68.5 km. 68.5 km. Kita buka kalkulator lah, tak pandai matematik nak congak. Okay, Grab RM45.90, RM45.90 campur Bolt RM16.67. RM16.67. Total RM62.57 untuk 68.5 km perjalanan kita setakat ini. Alright, kita jumpa lagi pada order yang ke-6 sebentar lagi. Ataupun kita terus online kan. Kita terus online kan Bolt ni. Ada tak job dekat area Puchong ni, Taman Puchong Permai ni. Nampak macam sendu. Tak ada merah-merah, tak ada oren-oren untuk Bolt ni. Okeylah, kita jumpa pada order yang ke-6 sebentar lagi. Kalau ada nanti aku update lain. Jeff Grab Vlog episod yang ke-28. Jeff Grab Bolt Vlog. Bye for now. Mari kita teruskan pencarian order yang ke-5. Order yang ke-6, sorry. Order yang ke-6 untuk hari ini, untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke-28 ni. Kita on Grab pula. Tadi aku dah drop off satu order Bolt RM16. Kita nantikan order daripada Grab. Searching for booking. Bila ada order masuk nanti aku akan update lagi. Wow, dua drop off location. Kita takkan ambil ni. Kita dah kena, ingat tak aku cerita hari tu, kena scam. Tapi dia drop lah. Bila aku skip ni, dia akan drop cancellation rate aku. Aku pun tak faham. Hai, berapa dah aku punya cancellation rate sekarang? Teruk betul. Weekly masih kosong cancellation rate lah. Oh, rating masih 5 lah. Baik lah Jeff Karim. Members tak banyak aku bawa bulan ni. Okay, tak apa, kita online lagi sekali. Aduh, hai. Drop. Aku sebelum update tu cancellation rate tu. Okay, kita tunggu order seterusnya. Order yang ke-6, come on. Ataupun aku nak MD lah. Jom kita MD balik lah. Jauh juga Puchong daripada Bandar Tasik Selatan ni. Okay, sementara tu kita MD 22 km daripada sini. Cukuplah kita
Setakat ni dah lebih kurang hampir 3 jam aku online untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke-28 ni. Aku biasa online sebagai part time ni 2-3 jam je. Paling lama pun 4 jam lah untuk sehari. Yang kita tengok ada sangkut tak My Destination ke Bandar Tasik Selatan. Puchong ni agak jam jugalah. 80 meters, turn right. Agak jam juga. Okey, nanti kalau ada order nanti aku akan update lagi. MD ke BTS. Bye for now. Bolt ni pun boleh MD juga ni, tapi Bolt ada 3 My Destination sehari. Aku try tengok boleh tak kita set My Destination. Okay, set destination Bandar Tasik Selatan. Bandar Tasik Selatan. Okay, kita try destination Bolt juga. Bolt pun kita set MD, Grab pun kita set MD. Kita tengok mana satu yang dapat dulu. Make a slight left onto Percy Road, Puchong. Kalau ada. In 20 meters, turn right at the traffic light. Grab pun tengah cari destination ke Bandar Tasik Selatan. Bolt pun aku tengah set destination Bandar Tasik Selatan. Tapi Bolt ni dia boleh 3 kali lah sehari. 3 kali. Grab 2 kali sehari My Destination. Tapi Grab dia selepas kita turn on My Destination tu, kita perlu dapatkan order dalam masa 90 minit. Then in 10 meters, Kalau dalam masa 90 minit tak ada dapat order ke MD tu, dia akan auto off. Dia akan auto turn off My Destination tu, dan kita punya limit untuk MD hari tu satu dah terguna lah. So ada balance satu lagi. Sehari 2 kali je. Untuk Bolt 3 kali. Aku pernah dapat jugalah Bolt punya MD dulu. Dua-dua senyap sunyi. Bolt dengan Grab ni MD masih senyap sunyi. then in 10 meters, turn right. Okay, kalau ada nanti aku akan update lain. Okay, dah masuk Grab punya MD yang pertama, RM12.5. Hantar pergi Bukit Jalil, Jalan Bukit Jalil Indah. Okay, kita accept lah. Alright, kita pergi pick up dia. Berapa kilometer jarak pick up ni? 5 minutes at 1:58 p.m. 1.1 kilometer jarak pick up untuk MD yang pertama daripada Puchong ni, mengalir ke Bandar Tasik Selatan, tapi kita hantar ke Bukit Jalil, area Bukit Jalil dulu. Alright, kita masih lagi berada di area Puchong Permai ni. Area Puchong Permai. Oh, aku biasa makan kat sini lah dulu masa kerja dekat Easy.io, Infocon dulu dekat Puchong office aku. Aku ada lunch kat sini dulu, baru ingat lah. Dengan rakan-rakan sepejabat seperti Abang Vijay, Abang Apek, Saiful pula, Syarul Nizam Fu, dan rakan-rakan yang lain. Dek, rindu rakan-rakan lama lah, sekerja dulu. Kita lunch dekat area Puchong Perdana ni, Puchong Perdana, Puchong Permai lah. Sedap juga makan nasi campur dekat tempat tadi tu. Teringat kenangan lama lah, zaman makan gaji dulu. Zaman menjadi senior engineer building automation system dulu. Aku resign daripada Infocon, Easy.io lah, pada 2013. Lebih kurang 12-13 tahun lepas lah. Sebelum tu aku kerja dekat Metronic Engineering Sdn Bhd. Office dia dekat Bukit Jelutong, Shah Alam tu. Aku join tahun 2003 lepas aku grad daripada Politeknik Shah Alam dalam jurusan Diploma Kejuruteraan Elektronik Kawalan dulu. So 2003 aku join Metronic, dan aku resign 2013. Aku resign pada 2009. Daripada Metronic tu 2009 aku resign, aku join Infocon, company dekat Bandar Puteri Puchong, dan aku berhenti kerja sepenuhnya pada tahun 2013 pada usia lebih kurang 30 tahun, 31 tahun kot masa tu. Dan sampailah sekarang aku bekerja sendiri
masih lagi sebagai engineer, buat freelance punya job, dan aku juga buat Grab secara part time. Aku juga menjadi content creator dekat YouTube, dekat Facebook, untuk mendapatkan extra money lah sebagai content creator, juga sebagai Continue straight at the first traffic light. Then 100 meters. part time driver untuk e-hailing. Okey, kita jumpa nanti dekat Bukit Jalil selepas aku pick up dekat kompleks Puchong Perdana ni. Jumpa selepas ini. Jeff Grab Vlog and Boat episod 28. See you later. Selesai drop off order yang ke-6. Yang ke-6 ke yang ke-7 ni ya. Okey, total 14.5 km jarak pick up dengan drop off. Kita reset. Okey, kita dah drop off passenger ni. Total RM15.3 dia bagi RM20. Dia kata suruh pulang RM4 je lah, genapkan RM16. So bersih kita dapat RM12.50 untuk berapa belas 15 km tadi kot. Dia bagi cash ni tadi. Okey, kita teruskan perjalanan MD kita. Alhamdulillah, syukur dengan pendapatan yang kita dapat setakat ini. MD masih lagi on, MD yang pertama. Kita nak teruskan lah dengan MD ni, terus balik ke rumah. Nanti sampai kalau ada lagi order yang sangkut untuk MD ni, aku akan update lagi lah. Sampai dekat kita punya my destination nanti, aku update lagi lah berapa total income kita untuk hari ni, berapa total kilometer kita jalan hari ni, dan berapa jam jumlah perjalanan kita untuk episod yang ke-28 pada kali ini. Sekarang kita masih berada di Bukit Jalil. Area Bukit Jalil ni lagi 10.9 km untuk sampai ke Madang Tasik Selatan lah, tempat yang aku MD ni. Boat tadi MD tak ada dapat pun. Ni masih lagi Grab punya MD lah. So kita cuma dapat MD daripada Grab. Boat punya MD tadi tak ada yang sangkut. So aku dah offline kan boat ni. Kita teruskan dengan Grab punya my destination. Adakah order lagi yang kita akan dapat untuk sambungan my destination kita ke sarang kita? Lebih kurang 10 km lagi nak sampai ke rumah aku lah. Kalau ada lagi sangkut, kita anggap itu rezeki lah. Kalau tak ada, kita tetap teruskan perjalanan pulang ke sarang. Depan ni ialah pavilion Bukit Jalil. Kita boleh U-turn kat Bukit Jalil. Dekat sebelah kiri ni ada nasi kandar Bendi Gani Maju. Masuk dekat sebelah kiri ni, bawah tu Gani Maju. Favourite aku jugalah nasi kandar Bendi tu, antara yang tersedap dekat KL ni, dekat bawah ni, dekat bawah jambatan ni, betul-betul dekat tepi tu. Tapi problem dia susah parking. Nasi kandar Bendi ni masalah parking lah kalau kau naik kereta. Kalau nak order guna Grab Food ataupun Food Panda, tak sama rasa dia. Sebab yang jadi joki dia bukan mamu tu, staff dia. Tapi mungkin dah dapat order accept pergi APU University. Kat mana ni? Okey, 3.4 km 3.4 km untuk kita pick up order yang seterusnya ni. Yang ke-6 ke yang ke-7 aku tak ingat. 3 km. Kita pergi pick up order yang seterusnya. Dikira MD juga ni, padahal Asia Pacific University APU tu dekat area Bukit Jalil ni juga.
So aku akan pick up dekat Z Residence ni. Aku akan drop off dekat APU, Asia Pacific University. Lebih kurang 2 km lebih lagi daripada sini. Sekarang kita berada di Bandar Bukit Jalil lah ni. Sebelah kanan sana ialah Stadium Bukit Jalil, Kompleks Sukan Negara. Sebelah kiri ni area taman perumahan lah. Kondo, apartment semua dekat sini lah. Okay, kita jumpa lagi nanti dekat tempat drop off APU, Asia Pacific University nanti. Okay, Jeff Grab episode 28. See you later. Kita dah sampai dekat pick up location ni, dekat Z Residence Bukit Jalil ni. Masih menunggu lagi. Nampaknya dia punya map ni dia masih dekat dalam lagi ni. Aku dah sampai dekat pick up location ni. Mana dia ni? Kita check dia. Hello, I'm here. Okay, kita tunggu dia. Kita jumpa lagi pada drop off point dekat APU University nanti. Ini kalau dia tak ada ni lepas 5 minit memang aku cancel. Coming dia baru message ni. Okay, kita jumpa dekat Asia Pacific University sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke 28. Selesai drop off order yang seterusnya ni dekat Asia Pacific University Bukit Jalil ni. Total pick up dengan drop off 8.4 km. Kita reset. Drop off 8.4 km. Bersih kita dapat RM9.90. Ok, kita teruskan kita punya MD balik ke Sarang, Bandar Tasik Selatan. Adakah order lagi untuk MD yang pertama ni? Sama-sama kita nantikan. Oh, dah arrive dah. So kita akan offline lah. Dia kata MD dah habis dah. Kalau aku biarkan online tadi, dia akan masuk lagi order untuk hantar ke mana-mana entah. So aku cepat-cepat aku offline lah. Pandai dia, aku dah kena hari tu dah. Untuk MD ni tak sampai lagi dekat aku punya destination, dia dah off kan aku punya my destination. Dan aku online macam biasa lah. So, tu sebab dia hantar sampai ke Taman Mida balik tu. Padahal aku dah dekat dah dengan rumah aku. Okay, so total perjalanan kita untuk hari ini, trip A 95.8 km 95.8 km. Untuk job Grab ni total kita dapat RM68.30. Kita bermula pukul 10.48 tadi. Sekarang dah pukul 2.45. 10.45, 11.45, 12.45, 1.45, 2.45. Ngam-ngam 4 jam. 4 jam lah. Sikit lagi dah nak 4 jam lah. So kita anggap 4 jam lah. Grab RM68.30. Untuk Bolt tadi RM16.67. Okay sahabat, kita sambung order yang seterusnya. Siang tadi aku dah end dah untuk episod yang ke 28 ni. Tapi malam ni aku nak on balik. Sekarang ni dah pukul 9.30 malam lebih kurang. Kita sambung konten ni, let's go. Total siang tadi kita dah jalan sejauh 104.8 km. Okay, trip B ni aku reset balik lah. Okay, kita mulakan sambungan order yang siang tadi. Kita mulakan dengan Bolt. Lebih kurang pukul 9.30 malam ni. Kita try lagi sejam 2. Kita on Bolt dulu. Kita tengok malam ni ada demand tak. Dan kita sambung video episod yang ke-28 ni. Okay, go online kalau ada. Sebab aku dapat notification daripada Bolt, kalau aku completekan 7 order, aku boleh dapat extra bonus RM50. Setakat ni dah 3 order lah aku dapat untuk Bolt ni. 2 order kemarin, 1 order siang tadi. Dah 3, aku perlukan 4.
4 order untuk dapatkan bonus RM50 tu. Kalau ada lah, kalau tak ada kita jalan dengan Grab je lah. Okay, aku dah zoom out. Kita adjust kita punya position camera. Daripada rumah ni, Bandar Tasik Selatan, aku dah reset trip B ni tadi dah kosong balik. Kita nak tahu berapa order daripada setiap order tu, berapa kilometer. Nampaknya sunyi saja. Kita jalan Grab lah. Kita on turbo. Turbo maknanya lebih kurang dia akan bawa kita dekat sekitar sini je lah, sekitar kawasan kita. Okay, kita on turbo online. Tapi kalau turbo ni tak boleh MD turbo ni. Aku ada lagi satu MD. Siang tadi dah pakai daripada Puchong balik sini, dapat 3 order. Ada satu lagi MD ni mungkin boleh pakai malam ni lah, kalau dia bawa aku jauh sangat. Okay, ada. Okay, kita try. Dia kata kalau tekan lama dia tak ni kan. Betul lah, kalau tekan lama dekat continue tu dia tak ni. Okay, kita accept lah. Pick up 1 km, drop off 2 km. LRT Bandar Tasik Selatan pergi ke Angkasa Kondominium Taman Konot. Okey, dekat je. Alhamdulillah. Ada seorang follower aku dekat Facebook yang ajar ni, kalau keluar pop up macam tu, kalau tak nak cancellation rate effect, tekan lama dekat accept yang hijau tu. So nanti dia akan stop tau. Dia akan stop, so cancellation rate takkan drop lah. Terima kasih kepada siapa nama dia, tak ingat, dekat Facebook dia ada ajar. So memang dah terbukti lah. Aku tak tahu korang tahu ke tak trik ni, sama ada trik ataupun tips lah. Aku baru tahu sebab baca komen konten bug yang konten bug pula, konten konten episod yang ke-20 ke 19. Dia ada komen, dia kata, bang, kalau tekan lama dekat accept hijau tu, jangan tekan yang dekat merah. Tekan lama yang dekat accept hijau tu, dia akan hold. Dia takkan habis lah loading tu. Alhamdulillah. First time aku try tadi. Aku nak try siang tadi tapi tak teringat. Bila aku baca balik komen tu, dia ada reply dekat komen tu, baru aku teringat lah, dan aku cuba malam ni. Berjaya juga. Okey, bermula di Bandar Tasik Selatan untuk sesi kedua, episod yang ke-28 hari ni. Sama ada aku nak sambung video ni untuk episod 28 ataupun aku akan buat konten baru episod 29. Tengok macam mana lah. Minyak pun dah merah dah tu. Kita perlu isi minyak nantilah. Tengoklah berapa jauh. Countdown ada 80 km lagi kalau ikutkan. Boleh jalan dengan minyak yang setakat inilah. Dengan minyak yang setakat ini boleh jalan lagi 80 km. Masih lagi di Bandar Tasik Selatan. Dekat saja LRT Bandar Tasik Selatan tu daripada rumah aku ni. So kita pick up dia, kita hantar dekat Taman Konot lah. Okey lah, RM5 lebih kot jarak pick up dengan drop off. Pick up 1 km, drop off 2 km lebih lah. Aku rasa dalam 4 km lah kot total pick up dengan drop off. Apa pun kita tengok nanti, sebab aku dah reset trip B ni. Kita boleh tahulah jarak pick up daripada tempat aku bermula sampai tempat drop off passenger tu. Kita boleh tahu total berapa. Right, U-turn ni terus masuk LRT Bandar Tasik Selatan. Stesen LRT Bandar Tasik Selatan. Aku tak ada nak buat apa malam ni. Pukul 9.30 aku turun lah. Turun, start kereta, kita try lah sejam ke 2 jam. Tengok ada tak rezeki kan. Mana tahu ada high fare nanti. Adalah juga income kan. Sementara aku masih lagi di KL. Aku pun akan pergi ke Melaka balik ni untuk urusan projek aku kat sana tu. Masih ada lagi beberapa kerja yang perlu dibereskan. Sementara tu kita bawa Grab dekat KL. Okey, aku nak spray Febreze macam biasa. Kita di last order. Oh tak ada. Siang tadi aku ambil anak aku yang kedua tu, yang perempuan tu, last paper SPM dia. Sebab aku balik tadi
last paper SPM dia. Dia dah habis dah sekolah. Anak aku yang kedua tu, perempuan tu. Yang lelaki tu dekat Kolej Matrikulasi Selangor, dekat Banting sana. Lagi 15 minggu dia habis lah semester kedua dia. Dia 2 semester je Sains Fizikal. Semoga dia pemudahkan. Okey, kita dah sampai tempat pick up. Kita tekan arrive. Kita tunggulah. Okey, dah ada lah tu. Okey. Oh, banyak juga luggage dia. Letak belakang. Mungkin nak letak belakang. Bos nak letak belakang eh? Okey, dah buka. Boleh. Okey. Ada 2 luggage. Okey, kita jumpa dekat tempat drop off nanti dekat Taman Connaught. Bye for now. Jeff Grab episode 28. Selesai drop off order yang pertama malam ni. Aku tak ingat total berapa order dah termasuk siang tadi. Okey, total jarak pick up dan drop off 4.1 km. Sampai dekat sini daripada LRT tu RM7.30. Dia bayar pakai Touch and Go, scan QR, total RM5.60 bersih. Tapi dia transfer dekat aku RM10. Dia kata dia terima kasih dekat aku lah, sebab aku hantar dia sampai dalam. Memang dia pin location drop off sampai dekat dalam pun blok C ni. Tapi dia nak bagi RM10 lah kot. Okey, aku dapat back to back job dekat TF Value Mart ni. Hantar pergi UCSI Residence 2. Dekat sini jugalah Taman Connaught ni. Okey, betul ke dia kata dia transfer RM10? Aku pun tak check sangat, sebab aku percayalah dia tunjuk tadi receipt payment tu kan. Okey, kita buka Touch and Go. Kita tengok transaction. Betul ke RM10? Banyak sangat iklan lah Touch and Go ni. Mana transaction? Betul lah RM10. Ni RM10 dia transfer dekat Touch and Go. Padahal fare dia RM7.30 je. Alhamdulillah, customer bagi RM10, termasuk tips lah. Dia bayar guna Touch and Go e-wallet. Okey, kita teruskan pick up order yang kedua malam ni. Aku ingat order yang ke-7, yang ke-8 ke yang ke-9 lah total keseluruhan untuk order nombor episod 28 ni. Alright. Okay, thank you bos. Selamat malam. Kita bagi pas pelawat pulang balik dekat security guard tu. Ni dekat Taman Connaught lah ni. Banyak student Universiti UCSI kat sini ni. Kita pick up passenger yang seterusnya ni dekat TF Mart tu. Dulu Giant lah, sekarang dah tukar TF. Kita hantar pergi UCSI Resident. Rasanya area sini juga ni tak sampai 1 km ni. Pick up tak sampai 1 km, drop off pun tak sampai 1 km. Tapi fare dia berapa lah? Sekejap tengok. RM4.50. RM4.50. Pick up tak sampai 1 km, drop off pun tak sampai 1 km. RM4.50. Boleh lah. Malam ni kita layan sejam 2 sebelum kita balik ke Bandar Tasik Selatan semula. Dulu nama dia ni Giant Taman Connaught ni. Peminat jersey dulu selalulah lepak sini dekat kedai kawan aku dekat bawah tu. Adam Berhad ada kedai jersey dekat bawah Giant ni dulu. Tak ingat lot nombor berapa. Dulu ramailah orang buat name set, e-press name set kat sini. Termasuklah aku. Lamalah, berbelas tahun lepas lah. Okey, dah ada auto gate ni. Alright. Kita jumpa dekat tempat drop off nanti dekat UCSI Residence 2 tu, tak silap aku tadi. Alright, dalam Jeff Grab vlog episod yang ke 28. See you later. Passenger tu suruh tunggu kejap, dia nak esok ukur 1 minute. Aku cancel booking terus lah.
Cancel terus. Lantak dia lah. One minute dia nak isap rokok dulu. Kemai lama lagi aku tunggu. So bye bye. Aku telah membabaikan dia. Boleh dia kata tengah isap rokok. Okey, order yang seterusnya. MRT LRT Sungai Besi pergi Petaling Indah Kondominium. Pick up 3 km, drop off 2 km. Aku rasa aku tak nak ambil lah yang ni. Betul lah, kalau hold lama dekat button hijau ni, dia tak habis-habis. Tapi aku tak pastilah berapa lama. Aku try lama Aku tak nak job ni. Aku tak mau job ni, so aku cancel. Tapi lama gila. Berapa lama dia pun tak cakap tekan berapa lama sampai dia hilang ni. Aku masih lagi tekan. Aku masih lagi hold ni. Betul lah, tak habis-habis lah. Bagus lah brother yang ajar ni. Kalau tak kan dia ada limit berapa saat je. Aku ingat dalam 15 saat kot dia akan hilang. Tapi sekarang ni aku masih hold lagi. Aku tak pasti lah. Dia kata akan apa, tak effect kita punya cancellation rate CR tu. Okay, aku release tengok. Okay, aku dah release dah. Masih ada tulis total 15 minit ataupun kita ambil je lah. Masih ada lagi walaupun lama. RM4.50 juga. Ok lah, 3.4 km pick up. Drop off 2 km kot, 2.99 km. It's okay. Selepas kita ajar tadi passenger tu, ada 2 orang. Banyak juga barang shopping dia dekat TF Supermart tu. Aku dah berhenti betul-betul dekat sebelah dia. Dia nampak nombor plate, okey, tengok betul lah Grab dia dah sampai yang dia order tu. Lepas tu dia nak cakap dengan aku buka lah tingkap dekat sebelah kiri ni. Aku tanya, ni lah, marilah naik. Rokok dia panjang lagi. Dia tengah isap rokok berdua. 1 minute bos, 1 minute. Lepas tu dia boleh, ni aku tutup tingkap, dia duduk balik dekat tembok tu, dia sambung isap rokok dia. Aku tunggu dekat seminit jugalah. Rokok dia pun banyak lagi tu. Apa lagi, aku cancel tegak. Depan mata dia aku belah. Nasib dia lah Dia ingat kita ni personal driver dia agaknya. Tambah RM4.50 je. Dia nak kita layan dia macam bos. Sorry lah, bye bye. No manners punya passenger macam tu kena ajar macam tu lah. Setuju tak korang? No manners. Satu hal tunggu dia habis isap rokok. Dia dah habis isap rokok nanti 1 minit, 2 minit, 3 minit. Dia masuk dalam kereta aku, dah bau rokok pula kereta aku. Next passenger mesti dah bau punya. Dia bau habis punya. Mesti komplain punya. Saya silap rating aku pun turun kan. Dapat 1 star. Cabin Grab bau rokok. Padahal bukan aku yang isap rokok dalam kereta. Aku tak isap rokok dalam kereta. Passenger tu boleh suruh tunggu sekejap, saya mau habiskan saya punya rokok. So bye bye lah. Ok, kita jumpa kat tempat drop off nanti. Aku pergi pick up dulu dekat MRT Sungai Besi ni. Jumpa lagi episod yang ke-28 Jeff Grab Vlog. Selesai drop off order seterusnya. Total 6.8 km jarak pick up dengan drop off. Ini termasuk jarak pick up yang cancel sebab tunggu isap rokok tadi tu. Aku tak reset kosong. So 6.8 km.
Total RM5. Aku ingat dalam 3-4 km saja kot. Alright, aku dapat back to back job lagi. LRT Bukit Jalil pergi ke TPM Academy Hostel. Ui, jauh jarak pick upnya ni, 4 km pick up. Tak apalah, kita jalan sajalah. Kita jalan saja. Berapa rating dia kita tengok? Tak ada rating pula. Semuanya pakai bayar pakai Touch 'n Go e-wallet. Dah 2 order berturut-turut malam ni. Bayar pakai Touch 'n Go e-wallet, tapi dia pilih cash lah. Aku ada dua-dua. Ni Touch 'n Go e-wallet ada, QR Pay pun ada. No problem. So bagus juga kan, daripada ambil cash. Simpan cash banyak-banyak, kita pun boleh tengok on the spot kan. Kita boleh tengok on the spot. Okay, tengok masuk tak RM5 tadi transaction. Tapi yang tak bestnya, Touch 'n Go punya app ni banyak benar iklannya. Okay, check transaction. Nak klik transaction pun keluar iklan. Geram betul aku. Okay, ada RM5. Tapi dia dah tunjuk lah screenshot dia tadi. Yang order pertama tadi RM10, padahal RM7.30 je. Order kedua tadi dia bagi RM5 lah. Ngam lah. Alright, kita teruskan pick up order yang ketiga untuk malam ni lah. Order keseluruhan mungkin order yang ke-10 kot, ke-9. Okay, aku dah reset dah meter aku ni, trip B. Yang last order tadi tu aku tak reset. Yang cancel tu, yang aku cancel tegak tu aku tak reset. So dia campur sekali lah tadi. Tak apalah, kita anggap lah sekali jalan. Right, kita jumpa nanti dekat TPM Academy, tempat drop off order yang seterusnya ni. Aku tak ingat order yang ke berapa. Mungkin order yang ke-10 ataupun yang ke-9 lah. Kena check balik nanti. Alright, apa-apa pun terima kasih kerana masih menonton Jeff Grab Vlog episod 28. See you later. Exit 906. off lagi rakaman untuk order yang seterusnya ni. Sajalah kita tengoklah pemandangan jalan menuju ke Bukit Jalil ni. Nak pick up dekat LRT Gate A Bukit Jalil, entah ke TPM Hostel. Rasanya berdekatan sini je ni, tak jauh lah. Inilah dia Bukit Jalil. Tak jauh pun daripada rumah aku. Bukit Jalil ni dalam 5 ataupun 6 km je lah. Aku pernah je dulu masa final AFF 2010 yang Malaysia Champion tu, juara Suzuki Cup tu. Aku pergi naik LRT, balik sebab terlampau padat dengan orang. Tunggu LRT aku jalan kaki je. Jalan kaki je dalam 5 ke 6 km je lah, balik ke Bandar Tasik Selatan tu. Ramai je masa tu, semua semangat kan. First leg menang dekat Bukit Jalil. Lepas tu second leg main dekat Jakarta pula lawan Indonesia. And then semangat lah, ramai-ramai jalan kaki. LRT padat sangat, tak boleh naik. Penuh stadium 100,000 orang.
Okay, kita dah hampir sampai ke tempat pick up LRT Gate A Bukit Jalil. Di manakah dia passenger? Janganlah membuat aku menunggu terlalu lama. Tapi nampak dalam ni dah ada dah. Nama kalau ikutkan nama Chinese. Okay, arrive. Okay, jumpa tempat drop off nanti. Okay, selesai drop off order yang seterusnya. Total 7.7 km jarak pick up dengan drop off. Kita reset trip B ni, bagi kosong balik. Collect cash RM8. Dia bagi RM10 cash tadi. Aku return balik RM2. Alright. Okay, kita jumpa nanti pada order seterusnya. Sekejap aku tengok berapa total order sebenarnya ni. 9 order. Okay, total 9. Campur 1 tadi, siang tadi yang boat punya. Jadi 10 lah. Ni maknanya order yang ke-10 lah ni. Betul lah tu, order yang ke-10. Okay, jumpa lagi pada order seterusnya. Kalau ada ping lagi nanti. Aku dah offline dulu. Aku rasa nak terkucil. Sini boleh ke? Okay, jumpa lagi pada order seterusnya nanti. Jeff Grab Vlog episode 28. Okay, pergi Bukit Bintang APU pergi Bukit Bintang, RM14.30. Tak mau lah. Bukit Bintang jalan jam tu. Bukit Bintang jalan jam. Tengok Turn left to Jalan Inaswan. Bukit Bintang kita nak avoid ke? Tak payah avoid lah. Tengok cancellation rate aku effect tak? Cancellation rate oh dah 10% Ni tak apa, kita online lagi sekali. Cancellation rate. At the roundabout, take the third exit to Jalan Barat. TPM hantar pergi Bukit Bintang RM14. Oh, tak apa baloi rasanya. Jalan jam teruk nak ke KL dalam Bukit Bintang tu. So aku tak accept lah order yang ke-11 tu. Kita mencari order yang ke-11 untuk malam ni. Okay, bila ada nanti aku akan update lagi. Oh, RM8.80. Restoran Alif Sri Petaling hantar pergi PPM sini. Okey lah, kita ambil lah yang ni RM8.80. Okay, aku reset aku punya meter ni. Kita pergi pick up order yang ke-11 jauh juga, 3.8 km 3.8 km jarak pick up dia. Dia keluar pop up macam tu lah. Tapi bila kita tak accept job tu, opportunity alert tu bila kita tak accept job tu, cancellation rate kita jatuh lah. 500 meters. At the roundabout, take the Pelik third juga exit to Jalan Barat. Patutnya dia dah bagi option macam tu. Dia dah tanya kita nak ke tak nak. Dia bukan macam auto accept yang dulu-dulu tu, terus keluar pop up kan. Terus keluar pop up, itu memang kita tak boleh buat apa ni. Sekarang dia dah bagi pilihan untuk tidak menerima job tu. Kita dah ignore, tapi dia tetap drop kita punya cancellation rate. Tam faham mamkum. Tak apalah, kita teruskan perjalanan kita. Aku try on Bolt tu masih sendu lagi. Bolt tu dia banyak dekat BJ lah, area BJ, Mont Kiara, tengah KL tu banyak lah. Aku on dekat tempat aku dan dekat tempat sekitar Sri Petaling ni pun tak ada dapat juga. Kita off dulu kita punya Waze ni. Mana Waze ni? Switch off. Okay, jumpa dekat tempat drop off nanti untuk
order yang ke-11 Jeff Grab Vlog episode yang ke-28. See you later. Selesai drop off order yang seterusnya, yang ke-11 kot. Total pick up drop off 9.7 km. Total dia bayar RM9 cash. So bersih kita dapat RM8.80 sahaja untuk order yang ke-12 lah ni. 10, 11, yang ke-12. 10 daripada Grab, 1 daripada Bolt siang tadi. So inilah order yang ke-12 of the day. Okay, kita jumpa lagi pada order yang ke-13 jika ada. Kalau nak MD ni pun tak berbaloi ni, dekat je ni daripada Bukit Jalil, area Bukit Jalil ni nak ke Bandar Tasik Selatan. Kita try on Bolt lah. Manalah tahu ada kan. Aku nak cukupkan 7 order daripada Bolt ni, so aku dapat bonus RM50. Aku baru ada 3 je order Bolt ni. Tengok dapat tak? Kalau lah kan ada daripada Bolt. If ada lah. Kalau tak ada nak buat macam mana kan. Kita mencuba. Nampaknya macam sunyi je Bolt ni. Tak ada juga. Aku dekat BHP, dekat area Bukit Jalil ni. Tak adalah, sunyi lah Bolt. Kita on Grab jugalah. Tengok kalau ada. Harap-harap yang mengalir ke Bandar Tasik Selatan lah. Aku malah nak on MD. Pasal dah dekat lah ni, tak berbala kot. Lagi satu MD ni. Kalau dah pergi jauh tu baru RM4. Pergi Kinara. Tak apa, yang ni kita ignore lah. Maaf, tidak berkenan. Nampak tu, you skip a job, acceptance rate has dropped. Macam mana boleh drop ni? RM4, siapa nak pergi? Hantar pergi Kinara sana. Next order. Come on. Kita park dekat sini dulu lah, supaya tidak membangau. Bukan membangau, jauh, takut jauh lagi Come on. Pergi Kinara RM4, pick up entah berapa kilometer tadi. Aku rasa aku nak off lah opportunity alert tu. Opportunity alert dekat mana setting? Dia ada dekat setting opportunity alert tu. Opportunity alert ke dekat setting ni. Ni opportunity alert ni. Oh, tak boleh mute ke? 4 hours. Mungkin dah 4 hours sampai 2.45 pagi. Takkan ada masuk opportunity alert ni. Opportunity alert kalau tambang tinggi tak apa juga. Okay, aku dah off. Jangan dia masuk lagi, sudah lah kan. Dan kita tengok service type. Okay, just grab je. RM9.20. Tengok ada lagi opportunity alert ni. Pergi bandar section 3 Petaling Jaya RM9.20. Asal keluar macam ni ya? Pick up 2.5 km. Aduh, exception dia ni juga dia effect juga. Cancellation rate ni. Geram pula aku. Aku rasa aku terus balik je lah. Ok lah, kita closing kat sini lah. Total kilometer kita jalan hari ni, trip A 134.9 km, 135 km lah. Grab kita dapat RM93.90. RM93.90 campur dengan Bolt tadi RM16 berapa sen lah, RM16 lah. Campur RM93.90. RM93.90. RM110 lah. RM110 total untuk 135 km untuk hari ni. Ok lah, itu sajalah untuk konten Jeff Grab Vlog dan Bolt
pada episod yang ke RM16.67 tadi. Episod yang ke-28. Kita jumpa lagi pada episod yang ke-29 akan datang. Minyak pun dah nak habis. Tapi sampai ni rumah aku ni, esok aku akan isi lagi lah. Alright, jumpa lagi pada order yang pada episod yang ke-29 akan datang. Berhati-hati memandu daripada aku, Jeff Karim. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Jeff Karim ni, dan follow Jeff Karim 2 Facebook dan semua media sosial aku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.